mata merah, ngantuk hari ni. Penat kat sekolah tadi, ada event. Alright, Assalamualaikum. So hari ni B2, okay, full day. Oh, mata merah, ngantuk hari ni. Penat. So hari ni kita akan buat full day. So akan ada, kita buat untuk back, chest, bicep, shoulder. Alright, so untuk pull ni banyak otot kita boleh buat. Alright, let's go. Alright, so kita akan buat bend over row guna machine. Kita akan buat sama 4 set, 12, 10, 10, 8, 8 ataupun 12, 10, 10, 8. Antara dua, tengok kita punya strength. Untuk bend over row, so kita akan terus kepada shoulder, iaitu lateral raise. Okay, lateral raise 4 set. Oleh sebabkan dia isolate exercise, so kita akan buat 12, 12, 12, 12, 4 set. Alright, let's go. Habis untuk lateral raise, kita pergi kepada machine fly. Okay, untuk bahagian chest kita buat middle. Okay. Okay, next kita akan buat 45 degree bicep curl. Alright, 4 set, 12, 12, 10, 8, 8. kita akan buat lat pull down. Kita guna mesin ni. Alright, so kita akan buat 4 set
Lepas buat 4 set, so kita akan buat 12, 10, 10, 8 reps. Alright, let's go. Kita akan buat reverse fly. Ini untuk rear delt, untuk bahagian shoulder, bahagian belakang. Alright. Zame. Okay, so, alright, thank you. Bye. So, settle untuk full day. Sama juga kita buat 6 exercise. Kita buat tadi bend over row, lepas tu lateral raise, lepas tu kita buat machine fly, lepas tu lupa leg pull down, 45 degree by dumbbell bicep curl, and last one is reverse fly. Alright, so 6 exercise, 2 untuk back, 2 untuk shoulder dan 1 bicep, 1 untuk chest. Alright, that's all untuk hari ini. So kita akan jumpa lusa untuk functional training. Alright, let's go.